Hari ni kita nak buat gulai betik. Nasibnya betik ada kat rumah ni. So kita nak pilih satu. Dapatlah satu. Yang tu labu kundok yang barulah. Okey, apa lagi? Jom kita buat gulai betik. Okey, apa? Nampak je hijau tapi dia kuning kat dalam. Okey, mula-mula kita blender bawang merah, bawang putih, halia. Okey, ni betik tu kami dah potong. Kita tak payah celup apa semua, tak payah. Okey, masuk tumis dulu 4 sekawan. Dia masuk serai. Buat macam gulai nangka tu. Simple saja. Okey, masuklah bahan kita blender. Bawang merah, bawang putih. Lepas tu halia, rempah kari ayam ataupun daging sikit. And then kita masuk cili kisar sikit. Sebab nak bagi warna merah sikit. Okey. Lepas tu dah tumis-tumis, masuk air asam secukupnya. Okey, air asam tau. Kami tak suka masuk asam keping kalau buat gulai-gulai ni. Okey. Masuk cili kisar sikit sebab kita nak bagi warna dia cantik. And then masuk gula garam secukupnya. Ikutlah rasa dia kan. Tapi gulai kami suka lebihkan sikit garam sebab ada betik tadi dah meresap masuk nanti. Okey, masukkan betik, masuk air sikit. Okey, kita masuk dulu betik and then biar sampai betik tu masak dulu. Okey, masuklah udang. Simple je. Kalau hampa nak masuk krisip pun boleh weh, sedap weh. Okey, lepas tu masuklah santan last sekali. Kacau-kacau, dah siap gulai betik. Hampa try weh. Kalau ada betik yang dekat pasar tani pun semua tu warna hijau macam tu, sedap. Serius, gulai betik ni sedap sangat-sangat. Okey, apa lagi? Jom kita makan. Ni lepas tu hampa goreng sikit dengan ikan sikit. Makan dengan dia pun sempoi. Okey, jom kan. Sebab saya dah cuba banyak kat Zura. Sebab share dengan kami. Senang aku mudah. Sebab order dah ada. Lebih baik dia sampai. Dia cerita lebih senang kan. Aku belum try. Tapi banyak kat Zura. Sebab share dengan kami. Senang aku mudah. Sebab order dah ada. Lebih baik dia sampai. Dia cerita lebih senang kan.